atau selebriti. Tetapi kalau kamu melihat kenapakah mereka ingin tato itu, bukankah itu masalah sesuatu yang mereka tidak sempurna? Ya, betul. Saya Firdausya bin Ali, saya di sini ingin sebagai pencadang ingin mengatakan tentang maulud ini. Okey, kalau kamu melihat apabila kita menyayangi tubuh kita, kita menghormatinya, kita menyayanginya. Apabila kita menyakitinya, kita tidak sayangnya, kita tidak buat apa-apa pun. Apabila kita bencikannya, kita diizinkan mengatakan bahawa kita boleh meracunkannya, membunuhnya dan sebagainya. Toleran kita adalah merangkumi 3 benda, iaitu badan, organ dan kulit. Kalau kamu mengatakan bahawa kamu memasuki bahan asing, bukankah kamu mengatakan bahawa kamu membahayakan tubuh kamu? Jelas tuan. Jika anda tidak mengatakan bahawa memasukkan benda yang asing ke dalam badan membahayakan diri, jika anda pergi ke klinik, anda menyuntikkan benda asing iaitu vaksin, ya. Jadi adakah ia itu membahayakan? Terima kasih. Kamu mengatakan itu benda bersedia untuk kebaikan kita, tetapi tato ini ialah untuk sesuatu yang membahayakan. Saya ingin saya tahu bahawa tiada laporan tentang kes tato, tetapi berfikirlah kamu, kenapakah kamu ingin merisikokan badan kamu untuk kerana tato? Bukankah itu sesuatu yang salah di otak kamu? Selain dari itu, ada beberapa banyak reaksi yang akan menjadi. Reaksi itu tidak dilihat serta-merta, ia akan menjadi pada masa yang lama. Oleh kerana itu, ramai golongan bertato mengambil perkara ini dengan lewat. Dan kalau kamu mengatakan bahawa reaksi itu berjadi dengan penyakit yang lama, kenapakah kamu tidak menggunakan otak bahawa penyakit itu akan memburukkan lebih dengan tato itu? Bukankah itu membunuh diri namanya? Ini adalah satu hebat contoh bagi maulud ini. Selain dari itu, apatah ada satu iaitu ruh kita pada satu hari. Saya ingin mengatakan bahawa tato itu boleh senang dijadikan pada masa yang kecil, tetapi bukankah kamu akan menyesal? Dan laporan dan kajian telah mengatakan bahawa 75% telah mengatakan bahawa mereka menyesal apabila mereka mendapatkan tato ini. Dan selain dari itu, para pembangkang, apabila saya meletaklah muka kamu yang kacak itu di tangan saya, dan saya akan menjadi lebih gemuk atau saya berumur, bukankah kulit saya ini akan berlebih dan saya akan membencikannya? Kerana tato itu ialah satu yang dicantumkan dengan kulit. Dengan itu, saya mengatakan bahawa saya akan membencikan diri saya. Sekian, terima kasih. Terima Muhammad Irfan Firman, Abu Bakar daripada Sekolah Menengah Daniel. Raimi. Oh, Raimi. Maaf. Muhammad Rahim Syahad. Berarak bayu ditiup, berarak mega ditiup bayu, seludang mayang gugur ke taman, hujan pencadang semuanya palsu, jangan hadirin termakan umpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan juri yang berpaksikan teraju keadilan, sidang pihak pencadang yang disegani, dan juga sidang hadirin hadirat sekalian. Wahai pihak pencadang, jangan anda memesongkan isi atau fakta yang belum tentu wujud kepastiannya. Sebelum hadirin kita terlena dengan tiupan muslihat, anda izinkan saya membidaskan beberapa hujah anda. Tadi pencadang kedua ada mengatakan bahawa jika anda mentatukan muka kami di lengan anda, jika anda sudah tua,
anda akan merasakan ia seperti tidak lawa ya. Ingin saya menegaskan bahawa tatu itu, jika tatu itu ialah seseorang yang signifikan seperti ibu anda ataupun isteri anda, anda akan selalu menghargai tatu itu sebagaimana ia buruk pun. Bidasan sudah diketengahkan, sekarang diutarakan pula hujah saya ya. Warga Dewan Yang Budiman, hujah saya yang pertama ialah berdasarkan premis kesihatan. Pada awal peradaban manusia, tatu dilakukan atas sebab kesihatan. Ini jelas ketara dalam masyarakat Asia Tenggara dan juga Selatan Pasifik. Mereka mentatu atas tujuan menyembuhkan penyakit ya. Mereka juga mentatu dengan tujuan mereka akan mengecapi keseimbangan mental dan fizikal. Jadi ingin saya lontarkan persoalan ini. Mengapakah tatu digunakan sebagai alternatif penyembuh kesihatan jika tatu itu melambangkan seseorang itu tidak menyayangi tubuhnya? Jadi ini membawa saya kepada hujah saya yang kedua ya. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang kedua ialah berdasarkan premis perubatan. Kaedah bertatu merupakan cara Tibet, orang kaum Tibet ya, menyuntik ubat ke dalam tubuh mereka ya. Selain itu mereka memberi isyarat, bertatu juga memberi isyarat pesakit penyakit kronik tentang penyakit mereka dan rawatan mereka yang seharusnya mereka dapatkan, bantuan dalam radioterapi dan juga mastectomy ya. Jadi ia juga cara yang efektif untuk menyuntikkan vaksin DNA ke dalam tubuh anda ya. Ia bukan setakat seni, tetapi ia kaedah mengaplikasikan vaksin bagi praktik perubatan moden. Maaf tuan, sabar. Maaf tuan, sabar. Jadi mengapa ia digunakan bagi tujuan perubatan? Boleh. Saya boleh bilang. Tadi tuan mengatakan bahwa apabila seseorang itu mempunyai tatu, ibu tu punya sebuah tatu. Maaf, anda telah memakan masa saya ya. Ini membawa saya ke hujah saya yang ketiga, iaitu berdasarkan premis kosmetik ya. Maaf tuan, biarkan saya berbicara. Kita tahu bahwa tatu ini adalah pemijas kesehatan seseorang. Maaf tuan, boleh saya berbual? Seharusnya pencadang yang selaris saja boleh mencela ya. Maaf. Berbalik pada hujah saya ya. Hujah yang saya yang ketiga berdasarkan premis kosmetik ya. Sebagai contoh ya, kecantikan, kejelitaan, keayuan merupakan naluri seseorang individu itu ya. Jadi jika seseorang itu tidaklah tampan, tidaklah ayu, mereka akan merasa merendah diri. Jadi dengan mentatu mereka akan meningkatkan daya tarikan mereka ya. Selain itu mereka kaedah bertatu ini juga melambatkan proses penuaan atau dalam istilah Inggerisnya anti-aging ya. Jadi mengapa ia digunakan untuk tujuan mencantikkan diri? Jika anda mengatakan bahawa bertatu menandakan seseorang itu membencikan atau tidak menyayangi tubuhnya. Jadi dengan itu ingin saya menegaskan bahawa bertatu bukanlah penanda seseorang itu tidak menyayangi tubuhnya. Saya berharap agar rakan-rakan saya akan meneruskan perjuangan kami dan menerangkan keterangan yang sebenar. Terima kasih.